Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni kita bersama sebuah jentera daripada Yamaha lagi, iaitu Yamaha Y16ZR. Ni bukan macam dalam cerita Ejen Ali tu. Anonymous. Okey. So motor ni diubah suai, enjin dia diubah suai oleh used machine, iaitu spek 65mm tak jack, head VVA still on lagi, dan powered by Red Leo ECU. Okay, exhaust dia, exhaust apa ni? Exhaust pun Red Leo, Leleo. Geng-geng Sentul cakap Leleo. Okay, so kita nak tengok macam mana perkembangan motor ni. So setakat ni used machine hantar dekat kita tune motor mereka. Setakat ni tak ada lagi yang mengecewakan lah. So kita nak tengok macam mana yang ni, sebab yang sebelum ni diorang hantar dekat device Sentul ni spek yang macam Y15, cuma LC V8. Yang tu bukan VVA punya enjin lah. So yang ni first time kita terima daripada used machine dekat sini, jalan head VVA lagi. Kita tengok macam mana keadaan. Kita nak tolak dia masuk dalam. So stay dengan saya sehingga akhir video untuk tahu result motor ni macam mana, dan layan dulu. Nak kata short tak short jugalah kan. Bagilah ada iklan sikit kan. So layan video tuning motor ni macam mana. Kita macam biasa tak ada lagu-lagu dah. Ramai yang dulu sebelum ni komen tak perlu lagu. So kita buat ikut apa yang anda request. Alright, so jom kita tolak masuk dalam. Stay tune guys.
Alhamdulillah selesai sudah kita bermain-main dengan api tadi. Korang nampak Korang nampak Kalau nampak komen. Okay. So okey lah motor setakat ni. Dengan exhaust dia. Tapi korang boleh bayangkan bila lubang kecil macam ni kan, api panjang-panjangnya keluar. Lepas tu horsepower yang terhasil adalah sebanyak 47 sorry 47 HP. Oh yo. 0.47 ni 0.47 30.47 horsepower. Top dia 15.7 foot-pound. So RPM dia kita buka sampai 12.5, tapi dia hujung dia dah mula ni lah. Begitulah. Jadi Fafahan kita nak tanya sikit, wakil daripada Used Machine. Oh ni malu. Okay. Sekejap, sebelum tu pemain todak ke? Tak. Oh kan kita main ML juga. Jadi motor ni barang-barang yang digunakan apa? Semua full Lelio. Lelio. ECU Lelio, exhaust Lelio, headblock Lelio. Itu orang geng-geng Sentul cakap outside. Jadi bengkel apa dia? Bengkel kawasan perumahan kita Mana? Muhibah. Pucung Mali. Itu dia punya bos dia ada kat situ. Bos dia malu. Dia kata hantar wakil handsome sikit. Jadi sebelum tu kan kita nak tanya juga, dapat punya belum? Viewer wanita, nanti saya bagi nombor telefon. Okay. So terima kasih kepada semua yang masih lagi support Hanif Comeback dan juga DeFi Channel Lab. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Kalau sesiapa yang berada berdekatan dengan area Puchong dan sewaktu dengannya, bolehlah datang ke bengkel Used Machine. Used Machine, nombor telefon nanti saya letak dekat description box. Anda boleh call dia untuk book slot appointment untuk si goreng dia punya enjin dalam dia kahwin. Okay. Jadi begitulah cerita kita pada hari ini. So far tak ada masalah enjin, cuma dia punya temperature lah agak sejuk sikit. Agak sejuk. Jadi terima kasih lagi sekali, sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Comeback. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Jaga kesihatan, jangan laju-laju. Assalamualaikum.